Sukma 2026. Kat sini kita ada putih dimainkan oleh FM Kevin Mohan dari pasukan Selangor menentang FM Nirish Kumar dari pasukan Perak. Jadi kita nak tengok siapakah yang akan berjaya melayakkan diri ke peringkat final. Ini adalah persaingan pertama untuk semi-final dan kita ada blitz yang dimainkan 3 minit tambah 2 saat lah increment. Bila-bila masa sahaja perlawanan boleh dimulakan kat sini. Okey, perlawanan sudah pun dimulakan. Kevin memulakan dengan naik ke F3 kat sini. Dan kedua pemain menghabiskan dia orang punya opening dan kita dapat tengok kat sini hitam dah pun membuat castling 0-0. Putih juga mengikuti membuat castling 0-0. Ini adalah benda biasa. Opening macam ni semua sebenarnya adalah teori. Okey, dan kat sini putih mainkan pawn ke A3 untuk mengelakkan knight daripada masuk ke B4 kat situ. Okey, rook ke D1 mungkin prepare ataupun bersedia untuk tolak ke sini nanti. Kita ada bishop menyerang queen. Jadi apakah yang putih nak buat? Putih, Kevin block dengan pawn dia. Dan dekat sini, rook ke B8 cuba untuk tolak pawn ke sini dan cuba untuk luaskan kawasan di sebelah queen side kat situ. Alright, jadi kat sini bila ada nampak dua-dua bishop sedang menghala ke sini, ya baru saya nak bagi tahu tadi, sepatutnya putih ataupun Kevin cuba untuk hilangkan bishop kuat ni. Jadi knight makan bishop ni adalah bagus sebab tu bishop ni melarikan diri ke sini. Tak bagi knight tu makan lah. Sebab kita dapat tengok ini adalah prospek yang bagus untuk menyerang di sebelah sini lah. Okey, D4 ditolak macam yang kita cerita tadi dan ada idea untuk tolak sebab tu block kat sini. Okey. Dan kita dapat tengok kat sini ini adalah tolakan untuk tak bagi pawn tolak ke B5 lah. Alright. Okay. Alright. H6 dimainkan kat sini. Ini benda biasa. Buka ruang untuk king hitam masuk ke H7 jika perlu. Knight kembali ke F3 dan bila knight kembali, bishop boleh kembali ke F5 kat situ. Jadi bishop kat sini sedang membuat sesuatu serangan ke atas queen. Mungkin bishop boleh tukar tapi kat sini Kevin tak nak, dia larikan queen ke sebelah sini dan bishop mengikut queen. Bishop ikut queen, dia tak bagi queen tu lari ke mana-mana dan kita ada ancaman untuk knight ni angkat dan bishop akan dapat serang queen. Jadi mungkin kat sini queen terpaksa dilarikan kalau knight tu boleh angkat ke tempat yang bagus lah. Alright, kita dapat tengok kat sini knight sebenarnya tak boleh nak angkat ke mana-mana buat masa sekarang. Jadi sebab tu bishop ke F4 dimainkan, serang dulu rook di B8. Jadi di manakah Nirish nak larikan dia punya rook ataupun nak defend macam mana? Kita akan tengok kat sini apakah yang akan berlaku. Mungkin Nirish sedang fikir ya untuk larikan ke tepi sahaja. Dan sekali lagi kita dapat tengok bishop mengikut queen dan kali ni bishop dah tak boleh nak ikut queen. Kita tengok G5 ditolak. Okay? Adakah bishop nak lari ke G3 ataupun E3 kat sini? Pada pendapat saya, G3 mungkin dapat mengawal sesuatu kat situ. Alright, ya betul, itu apa yang dibuat. Dan kita dapat tengok knight sekali lagi cuba duduk di tempat yang sangat bagus kat sini. Tapi knight E4 ni mungkin boleh dimakan. Kalau perlu, kalau putih nak hilangkan. Hitam makan bishop di G3 sebab bishop tadi sangat berkuasa kat situ. Kita tengok kat sini, hitam ada dua bishop pair yang bersembunyi dalam gua king kat sini, cuba untuk membuat serangan sebelah sini. Tapi adakah itu mencuri? Kita tak tahulah. Knight mungkin nak datang ke sini, ya. Itu apa yang dibuat oleh hitam, oleh Nirish kat sini, cuba menyerang queen di E3. Jadi adakah knight tu akan dimakan ataupun queen yang akan dilarikan kat sini? Queen yang akan dilarikan, queen telah dilarikan ke E2 dan sebenarnya ada ancaman di sini, cuma pawn ni tak boleh dimakan lagi buat masa sekarang. Okey, sebab apa? Sebab ada rook yang sedang bersembunyi kawal tu kalau bishop buka ruang ke mana-mana lah. Okey, ya, bishop undur ke B1 kat sini. Cuba buka kawalan di sebelah sini, permainan yang solid dan kita dapat tengok serangan ke atas knight. Jadi bila knight lari, pawn ini boleh dimakan. Cumanya knight lari, queen boleh juga nak makan pawn di G4. Ya, knight dan queen bekerjasama boleh makan pawn di situ. Jadi mungkin
H5 mungkin ditolak untuk kawal dulu pawn tu kalau perlu, iaitu apa yang telah dibuat oleh Nirish kat sini, dan masih ada lagi, masih ada masalah lagi di D4. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab itu terus Bishop makan knight kat sini sebab ada masalah. Cuma masalah knight masih lagi tak selesai, jadi sebab itu Kevin terus keluarkan knight. Terlalu cepat dia orang gerak, saya pening nak gerak yang mana Okey, Queen ke E7 kat situ, kita ada tolakan di sebelah sini. Cuba untuk mencipta pas pawn di sebelah situ. Okey, satu idea yang bagus. Dan sangat cantik. Pawn dekat sini sangat cantik ditutup oleh Kevin. Sebab tu Nirish cuba untuk pecahkan rantaian pawn yang cantik kat situ. Kita ada pawn makan, dan selepas ni pawn ni akan dimakan. Mungkin menggunakan sangat cantik kat situ. D4 ada fork kat situ. Dan ini adalah idea Nirish Idea Nirish cuba untuk meletakkan tekanan di sebelah sini. Cuma adakah cukup? Saya rasa Kevin sempat untuk defend kat sini. Okey. Knight sangat bagus nak datang ke D6 dan cuba untuk buat fork kat situ. Maksudnya kat sini tolakan pawn tadi mungkin sedikit salah, sedikit tidak berjaya buat masa sekarang. Tapi sudah semestinya hitam ada sesuatu lah yang dimahukan kat sini. Cuma dia perlu selesaikan masalah knight untuk masuk ke D6 terlebih dahulu. Rook ke D8, cuba lari daripada serangan knight D6 ke situ. Knight masih lagi masuk. Dan rook sedikit defensif, sedikit pasif kat situ. Queen ke C4. Alright, mungkin cuba untuk tolak pawn kat sini dan jadikan pawn B ni sebagai satu pas pawn. Satu pas pawn. Dan kita dapat tengok walaupun hitam ada double bishop, tapi sekarang double bishop sudah tidak ada target apa-apa. Jadi sini adalah piece yang mungkin tidak membuat kerja sangat. Nirish mungkin cuba untuk fikir macam mana untuk jadikan piece-piece dia ni piece yang aktif, yang boleh membuat sesuatu. Sebab kita tengok kat sini, sekarang ni game dipegang oleh putih. Putih yang ada kelebihan terutamanya di bahagian di sebelah sini. Okey, Queen ke E6, cuba untuk pin, untuk tukarkan Queen kalau Rook di D5 tu pergi ke tempat lain. Dan apakah gerakan putih kat sini? Yes, saya rasa itu adalah blunder sebab Queen telah meninggalkan pawn di B7, jadi sebab tu boleh makan percuma, tak ada masalah. Dan knight ataupun kuda kembali ke D6 tempat asal dia tadi. Kuda ni, knight ni sangat-sangat strong. Sekali lagi knight bishop tadi ada pin, sebab tu rook lari ke sini dan kita dapat tengok knight tu mungkin akan diangkat dan mungkin akan dapat buat serangan ke atas Queen di sebelah sini. Cumanya serangan tu tak adalah menakutkan sangat. Cuma ada. Alright? Serangannya ada. Kita dapat tengok. Macam kita cerita tadi, piece-piece hitam sedikit pasif kat sini kalau nak dibandingkan dengan piece putih. Tapi tak ada masalah. Rook ke bawah. Cuba untuk angkat knight. Cuba untuk kawal rook di E1 dulu. Sebab tu Queen larikan diri daripada serangan rook tadi. Alright? Knight mungkin boleh lompat ke D7. D5 dan masuk ke E7 kalau perlu. Tapi sekarang ni Kevin tolak dulu pawn ke B7 sebab dua pawn ni sangat-sangatlah berkuasa kalau dia boleh lepas. Dan itulah apa yang dimainkan oleh Kevin. Tolak pawn ni dan kita dapat tengok kalau pawn ni masuk C7, settle. Ini kemenangan untuk putih. Okey, pertukaran piece kat situ dan saya tak nampak lagi macam mana hitam cuba untuk defend. Alright. Hitam cuba untuk serang pawn di C6. Macam ni, adakah ini mencukupi? Queen boleh saja lari ke mana-mana sambil mengawal pawn tu. Tak kawal pun tak ada masalah. Sebab kalau rook makan, tolak sahaja pawn kat sini, settle. Okey. Baik, kenapakah rook di situ mungkin nak mahukan sesuatu di sebelah sini? Ia boleh buat tolakan pawn ke B8. Cuba untuk tukar Queen, dah settle. Yes, tak ada masalah kat sini. Queen masuk, check. Alamak, terkena kat situ. Terkena, sayang sekali. Kevin terblunder di saat akhir sebenarnya. Itulah apa yang dimahukan oleh Queen hitam.
Alamak, satu kekalahan yang sangat mengecewakan. Tak apa, ini round pertama. Kemenangan buat FM Nirish ke atas FM Kevin. Okey, Perak menang kat sini, tapi ini baru pusingan pertama. Kita ada pusingan kedua yang akan dimulakan sebentar sahaja lagi. Baik, kita ada sekarang ni game kedua di semi-final E-Chess Bliss Sukma 2026. Game pertama ni telah pun dimenangi oleh FM Nirish dari pasukan Perak menentang FM Kevin Mohan dari pasukan Selangor, di mana Kevin telah membuat blunder di saat akhir menyebabkan Nirish boleh membuat checkmate dan kemenangan berpihak kepada Nirish di game pertama. Kita nak tengok di game kedua apa-apa masih boleh berlaku. Cuma Nirish sekarang ni hanya perlukan seri sahaja untuk mara ke final. Kita nak tengok adakah Kevin boleh melakukan comeback untuk kali ini. Sama-sama kita nantikan. Perlawanan akan bermula bila-bila masa sahaja sekejap lagi. Okey, perlawanan sudah pun dimulakan. Kat sini kita ada bishop ke E3 oleh Nirish kat situ. Cuba meletak tekanan ke atas pawn di C5. Jadi apakah tindakan Kevin, apakah pilihan yang Kevin ingin lakukan dekat sini? Adakah pawn C nak makan pawn D4 ataupun buat sesuatu yang lain? Ya, itu apa yang kita dah bincang tadi. Dan kemudian bishop kembali ke E3. Kita dapat tengok hitam ataupun Kevin kat sini cuba untuk castling pendek, tapi H4 telah dilancarkan dan H5 blok serangan tersebut. Mungkin kat sini putih cuba untuk castling di sebelah queen side. Kita tengok apa tindakan Nirish kat sini. Nirish hanya perlukan setengah poin sahaja sebab tadi dia dah menang. Okey, setengah poin saja dan dia cukup untuk menang semi-final dan terus mara ke final. Okey, kat sini kita ada tolakan B5 kat sini. Mungkin untuk buat serangan jikalau putih pilih untuk castling di sebelah queen side. Jadi kat sini hitam kena fikir, kena pilih apa yang dia nak buat sekarang dengan dia punya king dan dengan dia punya buah lah. Alright. Kalau dilihat di posisi macam ini, Kevin mungkin nak bermain dengan sedikit agresif sebab dia perlu menang kat sini. Ingat Kevin yang bermain hitam perlu menang kat sini. Jadi knight A5 dimainkan untuk makan bishop yang sangat bahaya kat sini. Jadi dah pun dimakan kat situ oleh hitam dan putih makan kembali. Rook membuka ruang untuk mungkin jadikan pawn A sebagai target nanti. Okey, kita dapat tengok Queen Nirish sedikit aktif dan mungkin ada idea untuk letakkan bishop di B7 oleh hitam. Cuba untuk dapatkan kawalan diagonal kat sini. Bishop C5 satu tindakan yang bagus untuk tak membenarkan king hitam buat castling pendek kat situ. Jadi dua-dua pemain masih menunjukkan permainan yang bagus. Walaupun Nirish memerlukan draw sahaja, tapi dia tidak berputus asa kat sini, masih lagi membuat serangan yang cantik. Dan kat sini ada masalah sikit untuk Kevin. Ya, macam yang kita cerita tadi, bishop ke B7 tindakan yang bagus, letakkan bishop di diagonal yang cantik. Cuma masalah untuk hitam kat sini adalah bishop ni. Macam mana untuk selesaikan masalah bishop ni supaya dia punya king boleh castling. Ya, cantik, bishop yang sangat cantik kat sini. Jadi F6 ditolak, mungkin Kevin nak larikan king dia ke sini dan cuba keluarkan rook macam ni. Kita gunakan castling secara manual. Itulah apa yang dibuat oleh hitam seperti yang saya katakan tadi. Dan kat sini Nirish cuba untuk membuat serangan di sebelah sini, serangan di sebelah queen side kat situ dan dikawal oleh bishop di C6 sambil blunder meninggal, memberikan pawn A6 secara percuma kepada putih kat situ. Adakah ini akan menyebabkan Kevin kalah di semifinal? Kita tak pasti lagi, apa-apa boleh berlaku. Masih banyak masa, masih banyak yang boleh terjadi kat sini. Okey, B4 ditolak oleh Nirish. Cuba untuk gunakan kelebihan dua-dua pawn dia kat sini untuk buat tekanan di sebelah sini. Kita ada rook ke E6 oleh Kevin. Okey, mungkin cuba untuk buat sesuatu di rank 6 kat situ. Yes,
Ditolak C5 kat sini supaya kita dapat tengok bishop dan juga pawn mengawal satu sama lain. Jadi dua-dua ni adalah struktur ataupun struktur yang sangat kuat. Dan seorang sahaja yang boleh hilangkan struktur ni ialah bishop G7 kat sini. Yang lain semua tak boleh. Yang lain semua tak cukup lah. Jadi adakah Kevin akan buat bishop F8? Tak cukup pasti. Apa yang hitam nak kat sini. Baik. Kalau dapat tengok kat sini, hitam mungkin sedikit pasif kalau nak dibandingkan dengan putih lah. Sebab apa? Sebab putih mempunyai kawalan-kawalan yang sangat banyak sebenarnya di sebelah sini. Dia punya knight juga bebas nak pergi ke mana-mana yang dia mahukan. Kalau nak dibandingkan dengan queen hitam yang sedikit tersekat, rook sedikit sekat dan bishop, baru sahaja diaktifkan di sebelah sini. Cuma di sebelah sini mungkin tak ada sangat target yang diinginkan. Alright? Baik, kita tengok kat sini apakah tindakan putih. Apakah yang putih nak buat kat sini? Adakah cuba untuk menambahkan tekanan di sebelah sini ataupun cuba untuk menggunakan dia punya kelebihan satu pawn ni tukar kepada kemenangan. Okey, kita nak tengok apakah idea Nirish yang seterusnya. Okey, kalau dipandang dari sudut pemain hitam, tak banyak idea yang boleh buat. Inilah apa yang saya katakan tadi. Gunakan pawn B5, tolak ke depan dan mungkin cuba untuk pressure. Letakkan tekanan, datang knight lagi, cuba untuk gunakan kelebihan satu pawn dia ni untuk letakkan tekanan di sebelah sini. Dan kita dapat tengok di posisi ini, hitam mungkin sedikit tertekan. Sebab dari segi buah dia kehilangan satu pawn dan dari segi posisi pun dia sedikit lemas. Sebab itulah pawn F5 ditolak. Cuba untuk pecahkan kawasan sini dan jadikan bishop A8 ni aktif. Kalau bishop di A8 ni boleh aktifkan diri dia, dia akan jadi satu target di sebelah sini yang boleh dimainkan lah. Dan kita dapat tengok kat sini, queen ada serangan ke atas pawn, rook boleh datang ke sini. Sebab itu Nirish makan terus bishop yang sangat-sangat power tadi dan hilangkan kuasa hitam. Dan kita dapat tengok, kalau dari segi sudut buah kembali sama, cuma dari segi posisi sekarang ni, hitam sudah mula bebas dan mungkin hitam boleh buat serangan-serangan balas. Seperti contoh bishop ke F4 dan cuba di sebelah sini. Tapi buat masa sekarang putih kena pilih dululah untuk larikan, untuk selamatkan dia punya knight. Lari sambil makan pawn di E5 kat situ. Kita ada serangan kat atas queen. Queen lari. Dan kat sini, apakah yang nak disambung oleh Kevin? Masih lagi tak jelas siapa yang akan memenangi perlawanan kedua ini. Kalau tengok tadi, mungkin putih ada kelebihan, tapi sekarang ni kelebihan tersebut mungkin dah pun hilang. Okey, G3 tolak nak serang queen. Queen akan lari ke mana? Itu yang kita tunggu. Apakah idea Kevin kat sini? Ke B4. Saya pun dah tersasul, dah pening dah tengok, masa tak banyak. Okey. Apakah yang Nirish nak buat? Nirish makan sambil serang rook. Kat sini ada serangan ke atas queen. Jadi queen kena lari terlebih dahulu. Kemanakah queen nak letakkan diri dia? Adakah masuk ke tempat macam ni? Bagus. Tapi masalah dia, pawn di B5 ni pula yang akan dimakan. Kalau queen lari sambil tidak mengawal pawn tu. Jadi kat sini putih nak kena pilih, nak kena berhati-hati. Sebab dia punya king nampak sekarang ni sedang menghadapi serangan-serangan oleh hitam kat sini. Dan kita dapat tengok juga, okey, queen lari ke E2, cuba untuk kekalkan kawalan kat sini dan mungkin cuba untuk masuk di sebelah sini di petak E7. Kalau ditengokkan kat sini, rook di F1 ni masih lagi tak bergerak-gerak. Dan kat sini rook cuba kawal petak ni. Okey, pawn H5 dimakan, tapi knight pula diberi percuma kat situ. Itu adalah blunder oleh Nirish sebenarnya. Dan kita nak tengok adakah blunder itu akan menghukum dia. Okey, adakah blunder itu akan menghukum dia? Okey, kat sini queen F5 ada ancaman untuk check dan seterusnya makan rook. Jadi di manakah Kevin? Kevin terus memakan sahaja rook tadi. Dan kita dapat tengok ada situasi dua rook lawan satu queen kat sini. Adakah ini mencukupi? Alright, check kat situ. Cuba untuk mengambil masa yang lebih dan terkena rook sekarang ni. Rook sekarang ni boleh dimakan, cuma adakah
Adakah bahaya di sebelah sini? Terkena sekali lagi dan kita dapat tengok Kevin terus resign dan menyerah kalah. Nirish menang 2-0 di semi-final dan tahniah buat FM Nirish berjaya membawa pasukan Perak ke final nanti.